Okay, kita share dulu jap. Ini semua dah ada ya. Okay, siapa yang baru masuk boleh isi link kehadiran. Okay, kita share dulu. Entire screen dah. Okay boleh ya. So kalau ada masalah please gunakan voice . Baik, jom kita mulakan. Okay, so kita mulakan dengan bab malam ini adalah hukum linear . So secara logik, secara konsepnya, okay, apakah hukum linear? Baik, hukum linear ni kalau kita lihat kita nak jadikan tak linear ni lengkung ni kepada linear. Okay, tujuannya untuk memudahkan kita membuat analisa dan juga senang mudah kita untuk mempraktikkan untuk dapatkan jawapan pemalar yang lebih tepat lah, senang kita . So daripada lengkung ini, okay, dengan paksi Y, paksi X, kita ubah paksi Y, paksi X tu supaya garis itu menjadi lurus seperti inilah . Alright, so itu konsep yang kita belajar. Kita lihat kalau ada buku teks tu, tengoklah muka surat 38, penerangannya lah. Okay, so bagi contoh Y sama dengan 2X kuasa 2 tuat 5. Inilah graf lengkung itu. Kita nak luruskan graf lengkung itu seperti mana yang dalam gambar rajah yang cikgu tunjukkan ini, di mana perubahan pada paksi Y dengan paksi X itu bila dijanakan supaya jadi lurus. Okay, so kita teruskan ya. Baik, so daripada modul yang cikgu bagi daripada PDF tu, okay, so ni modul yang kedua, tapi tengok dalam bab vektor bab hukum linear. Okay, so daripada soalan pertama tu, kalau kita lihat rajah 3 menunjukkan garis lurus QR yang diperoleh dengan memplotkan XY melawan X kuasa 2. Pun boleh ubah X dan Y dihubungkan oleh persamaan Y tambah 3X 4 per L. Okey, kalau ikutkan kita punya persamaan yang ini, okey, persamaan ini adalah persamaan yang berbentuk lengkung. Ya, dia bukan lurus. Jadi, daripada graf yang diberi di bawah ni, okey, kalau kita lihat graf ini dah lurus. Bermakna ada perubahan berlaku pada paksi Y. Dan sekarang ni dah berubah kepada XY. Kalau kita tengok pada paksi X, dah berubah kepada X kuasa 2. Okey, ini bermakna persamaan ini bukanlah untuk garis lurus ini Okey, so kalau ikutkan, okey, persamaan ini adalah graf yang lengkung. Okey, sebagai contohlah cikgu lukis. Okey, ini paksi Y, ini paksi Y. Okey, dan ini paksi X. Okey, kalau cikgu lukis graf ini, dia akan dalam bentuk lengkung lah. Okey. So, sebab kerana paksi Y saja di sini, dia nak jadi lurus, dia ubah kepada XY. Nampak tak? Kat sini. Dijadikan kepada XY. Dan paksi X tu ubah kepada X kuasa 2, barulah kita dapat satu garis lurus. Seperti yang ditunjukkan dalam gambar rajah inilah. Yang inilah Okey. Okey, so cara nak selesaikan soalan A ni, ungkapkan persamaan Y tambah 3X sama dengan 4 per X dalam bentuk linear yang digunakan untuk memperoleh graf garis lurus seperti ditunjukkan. Okey, sekarang ni graf garis lurus kita ni, yang persamaan garis lurus ini, tak serasi dengan graf yang diberikan dalam gambar rajah ini. Jadi, daripada soalan A tu, okey, Y tambah 3X, okey, yang kita punya ni, Y tambah 3X sama dengan 4 per X ni, kita nak jadikan dia linear. So, macam mana jadikan dia linear? Okey, dalam graf kita ni, Y, paksi Y kita tu adalah XY. Ada tak XY dalam persamaan kita ni? X darab Y. Tak ada kan? Jadi, daripada persamaan tak linear ini, kita kena wujudkan XY. X darab Y. Seperti mana dalam kita punya graf kita ada XY. Oleh itu, kita ubah sedikit dengan membawa 3X ke sebelah sana. Jadi negatif 3X. Okey.
Okey, 3x kita pindah sebelah sana jadi negatif 3x. Dan y ni, okey, masih y lagi. Kita nak wujudkan xy. Apa kita buat? Dia tanya tu. Nak wujudkan xy dan persamaan ini, apa kita kena lakukan? Siapa tahu? Okey. Darab dengan? Darab dengan x. Ya, darab dengan x. Betul. Semua persamaan kita ini, kita kena darabkan dengan x. Okey. Supaya kita wujudkan xy. Sehingga kita dapat seperti ini. Okey. So, bila darab x, y, darab xy, 1. And then x darab 4 per x. Yang ini, jadi 4 lah. Okey, cikgu dah susun balik. X darab negatif 3x, jadi negatif 3x kuasa 2. Okey. So, ini adalah kesamaan dia dalam bentuk linear. Yang mana paksi y, yang sekarang ini, y, okey, paksi y atau sekarang ini, y kita ini adalah xy. Manakala x besar ni, yang paksi x besar kita ni, x kuasa 2. Begitu juga dengan persamaan kita pun ada x kuasa 2. Dalam persamaan kita, paksi y tu xy. Memang kita ada paksi xy lah kat sini. Jadi, kalau kita lihat kat sini, okay, apakah dia punya kecerunan dia? M. Siapa tahu? M. Negatif 3, cikgu. Ya, M sama dengan negatif 3. Manakala C. C ni apa? Pintasan paksi y. Betul tak? So, nilai C dia sama dengan apa? C dia sama dengan 4. Betul tak? Okay, kalau kita compare ni 2 lah. Kalau kita compare 2 ini, kita dapat C tu 4. Kecerunannya M sama dengan negatif 3. Untuk garis lurus, paksi XY, X kuasa 2. Okay? Okay, selesai. Untuk soalan A. Untuk soalan B, seterusnya, kita tengok soalan B ya. Okay. Untuk soalan B, seterusnya, cari nilai T. Okey, kat mana nilai T tu? Okey, kalau kita lihat titik R ni, dia 0,6T. Bermaknanya pintasannya jatuh pada 6T pada paksi Y. Okey, so kat sini kita lihat, sini pintasan je ni, kita highlight kat sini adalah 6T. Kalau ikutkanlah. Tetapi dalam persamaan kita, C kita pun pintasan juga, iaitu sama dengan 4. Oleh kerana, kalau C 4, C juga 6T, okay, maka T ni boleh cari dengan menggunakan nilai 4, seperti mana kita tulis kat sini. 6T sama dengan 4, maka T adalah 2 per 3. Okay. Secara logiknya, kalau kita bawa 6 ke sebelah 4, dia akan jadi 4 bahagi 6. Okay. Okay, kalau cikgu terlalu slow, beritahu sebab cikgu nak kena bagi mereka lebih faham sikit kalau cikgu sangat nanti tak best pula. Alright. Okay, so kalau B T 2 per 3, untuk soalan nombor 2 pula, tengok soalan nombor 2. Okay, nombor 2, ungkapkan M dalam sebutan N. Ungkapkan M dalam sebutan N. Okay, macam mana tu? So, kalau kita lihat, ungkapkan M dalam sebutan M kita di sini. Kalau Q kita tu MN, R kita 06T, boleh tak kita gunakan dua titik ini dengan menggunakan formula kecerunan, di mana kecerunan kita adalah M sama dengan negatif 3. Boleh tak? Boleh. Boleh. Okay. So, jadi dengan menggunakan konsep kecerunan, yang mana kecerunannya negatif 3. Okay, nampak kat sini. Negatif 3. Sekejap Okay, sebentar Kita jam pula. Okay. Okay, so negatif 3. Okay, negatif. M kita negatif 3 kalau kat sini Maka kecerunan dia, kalau kita gunakan formula, ingat tak formula dia apa? Formula dia. Formula kecerunan. M sama dengan apa? M sama dengan Y2 tolak Y1 bagi X2 tolak
X besar 1. So, maknanya kita gunakan 2 titik R dan Q. Kita isikan. Okay, mana Y2, Y1. Okay, Y2 adalah N. Manakala Y1 adalah 6T. X2 adalah M. X1 adalah kosong. Menggunakan titik R dan Q. Okay. So, jangan lupa T ni kita ubah dalam bentuk 2/3 daripada soalan B1 tadi. And then, kita selesaikan. Okay. M, kita pindah kepada negatif 3. Jadi, negatif 3M sama dengan N tolak 4. Kemudian, soalan dia nak dalam bentuk M dalam sebutan N. Okay. Soalan dia nak dalam bentuk M dalam sebutan N. Maka, negatif 3M sama dengan N tolak 4. Negatif 3 pindah ke kanan akan jadi bahagi. So, jawapan akhirnya kedua-dua ni kena bahagi dengan 3. Okay. Alright. Itu soalan nombor 1. Okay. Soalan nombor 1 ini contoh soalan peperiksaan yang cikgu ambil daripada soalan-soalan sebelum ini. Peperiksaan sebelum ini. Okay. Soalan kertas 1. So, ini lebih kurang dalam 5 markah. Okay. Soalan nombor 2. Okay. Nombor 2. Pun daripada soalan kertas 1. Mari kita lihat soalan dia. Cikgu cuba terangkan baik-baik. Pemboleh ubah X dan Y. Okay. Dihubungkan oleh persamaan Y sama dengan HX bahagi KX tambah 3. Dengan keadaan H dan K ialah pemalar. Jika Y melawan X dilukis, lengkungnya akan melalui 4-1. Manakala satu garis lurus dengan kecerunan 4/5 diperolehi apabila graf 1/Y melawan 1/X dilukis. Okey, apakah soalan A? Cari nilai H dan K. Itu saja. Baik, apa kita kena buat? Pertama, bentukkan persamaan linear daripada 1/Y melawan 1/X. Mari kita lihat apa jadi. Okey. Daripada Y, persamaan tak linear ini, kita nak jadikan dia dalam bentuk linear. Seperti mana dalam kita punya soalan, kita ada 1/Y. Okey, kalau kita lihat kat sini, kita ada 1/Y. Okey, 1/Y. Dan melawan 1/X. Maknanya graf kita ni, paksi Y dia bukan Y lagi, tapi 1/Y. Okey, paksi X dia adalah 1/X. Okey, itu maksud dia lah. Tapi dia ada kecerunan 4/5. Okey. So, maknanya daripada persamaan tak linear ni, keserasian dengan graf ini, kita kena bentuk balik persamaan tak linear ini kepada linear. So, macam mana nak buat? Okey, tengok apa cikgu buat. Terbalikkan dia. Y ada 1/Y. Dah dapatlah 1/Y. Untuk paksi 1/Y. Okey. Baik, terbalikkan Y ni 1/Y. Yang kat sebelah sini pun kena terbalikkan juga. HX per KX tambah 3 pun terbalikkan juga. Kemudian, apa cikgu nampak? Okey. Cikgu pecahkan dua pembawah ini. Kalau ikutkan ada satu lagi cara langkahnya. Kalau awak tak nampak. Di mana? Daripada sini. Okey. Cikgu pecahkan pembawah HX. Tambah HX lah. Okey. So, HX. Atas 3. Atas ni KX. Okey. Kalau ikutkan lah. Pembawah sama HX. So, kat sini X dengan X kita boleh padam. So, dapatlah 1/Y K per H tambah 3/HX. Kemudian, alright, cikgu susun balik. Yang mana yang 3/HX ni cikgu pindah sini. K per H ni kita pindah sana lah. And then cikgu jadikan seperti ini. 3/H 1/X sama je. Alright. Yang ini kalau kita lihat. Dah dapatlah satu bentuk persamaan daripada tak linear kepada linear. Yang mana Y besar dia adalah 1/Y. Okey. Y besar dia tu adalah 1/Y. Manakala X besar itu adalah 1/X. Okey. Baik. So, maknanya dia dah serasi. Sebab kita ada 1/Y dalam persamaan kita.
dan kita ada 1 per X dalam persamaan kita. 1 per Y, 1 per X. Apa kecerunan dia? Siapa tahu? M. Siapa beritahu cikgu? Apa kecerunan dia? 3 per H, cikgu. Ya, 3 per H. Kalau kita bandingkan kedua-dua ini, Y sama dengan MX tambah C. Dan satu lagi, C itu pintasan. Apakah C? Siapa tahu? C. K per H. Okay. So, kalau kita lihat cara lanjutnya, tujuan kita nak cari nilai H dan nilai K. Betul Di mana kalau kita tengok, sekejap cikgu padam ni dulu. Padam dulu. Okay. 3 per H adalah sama dengan 4 per 5. Macam mana cikgu dapat 3 per H ni 4 per 5? Sebab daripada kecerunan tadi, yang kita dapat daripada M sama dengan 3 per H. Okay. Kecerunan dia juga dalam bentuk 4 per 5. Diperoleh pada graf 1 per Y, 1 per X. So, benda yang sama, kita satukan. 3 per H dengan 4 per 5. So, secara langsung, tak langsung kat sini, kita boleh cari nilai H. Iaitu 15 per 4. Ni kira lah dengan algebra awak masing-masing. Jangan salah kira. Itu saja cikgu minta. Okay. Ni kertas 1. Tak susah mana. 4 markah. Okay. Kita jangan lupa untuk dapatkan nilai K pula. Untuk dapatkan nilai K, macam mana cara dia? Apakah nilai K dia? So, daripada persamaan Y sama dengan HX, KX tambah 3, apa kita boleh buat? Kita boleh cari nilai ini. H sama dengan 15 per 4. Okay. Yang ini kita gantikan dengan 15 per 4. Alright. Yang X ini dapat nilai 4. Mana cikgu dapat nilai 4 kat sini? Daripada soalan. Okay. 4, 1. Lengkungnya akan melalui 4, 1. Maknanya X itu untuk lengkung Y sama dengan HX per KX. Okey, gantikan juga di sini 4 tambah 3. Manakala Y kita gantikan dengan 1. Semua itu dah ada maklumat daripada soalan titik X, Y, 4, 1. Gantikan. Kemudian awak carilah nilai K. Sebab K tinggal seseorang je kat sini. Yang lain tu semua nombor. Okey, K tinggal seseorang je kat sini. Yang lain-lain tu semua adalah nombor. Maknanya dengan menggunakan algebra awak masing-masing. Sehingga awak dapat nilai K sama dengan 3. Untuk penerangan algebra ni cikgu tak nak terang sangat. Cikgu hanya terangkan step dia, konsep dia, cara nak dapat, bagaimana nak dapat. Tapi yang algebra ni, operasi ni, awak kena buat sendirilah kalau boleh Okey, itu untuk dapatkan soalan nombor 2, jawapan H dan K. Okey, soalan ini favourite kertas 1 biasanya. Okey, so standby. Baik. Faham tak ni setakat ni? Okey, walau macam mana pun cikgu rekod. Nanti kalau tak faham awak boleh ulang video ni. Kalau tak faham juga tanyakan kawan ataupun tanya cikgu. Ataupun awak buka chat GPT, copy paste soalan pun boleh, tak ada masalah. Okay, sekarang semua maklumat dah boleh dapat kat ujung jari je sekarang Baik, soalan nombor 3. Mari kita lihat soalan nombor 3 pula. Soalan nombor 3 ni pun adalah soalan pernah keluar dalam peperiksaan SPM. Yang mana cikgu tujukan untuk malam ini supaya awak faham konsep. Yang mana graf kita akan lalui dengan log pula Ini log 2 tak nampak sangat kat sini. Kita terangkan sikit. Baik, ini log 2 log 2y kat sini grafnya. Okey, maksud dia, kita baca dulu soalan. Rajah 2a menunjukkan sebahagian lengkung y sama dengan 4 p, ini x tambah 1 x tambah 1. Garis lurus dalam rajah 2b diperoleh apabila lengkung tersebut ditukarkan kepada bentuk linear. Maknanya rajah 2a kita ni rajah 2a lengkung dalam bentuk paksi Y dengan paksi X. Okey, ini graf YX yang kita selalu gunakan untuk melukis. Tetapi sekarang ini, dia dah tukar kepada log 2Y. Okey, dan X besar. Okey, X besar ni masih dalam keadaan tak tahu apa bentuk dia X tu lagi. Dan kita akan dapat satu garis lurus. Daripada lengkung,
Apabila paksi Y ni ditukar, paksi X ni ditukar supaya garis lengkung itu menjadi garis lurus. Okey, ada titik-titik tertentu diberikan kat sini 4, 14. Okey, untuk kajian graf inilah. Maka, tulis X dalam sebutan X kecil. Maknanya X besar ini, okay, kita tak tahu bentuk dia bentuk apa. Bentuk log ke, bentuk 1/X ke, bentuk tak tahu lagi. Tapi kita kena cari. Bagaimana kita nak cari? Itu soalan dia. Apakah paksi X yang sebenarnya? Maka, kalau kita lihat, okay, untuk soalan A ni, apa yang first step kita kena lakukan daripada, okay, kita nak bentukkan daripada garis tak linear kepada linear Y besar sama dengan MX tambah C ni, bermula dengan apa yang diberi persamaan lengkung tadi, Y sama dengan 4PX tambah 1. Alright. So, ramai tanya, bagaimana kita nak tukar? Apa clue dia? Nak tukar daripada persamaan tak linear kepada linear. Kadang-kadang confuse. Nak guna log ke, nak guna 1/Y ke, nak guna X darab Y ke. Semua dah ada clue dia kat sini. Ini log 2Y. Ini clue awak. Apa yang awak kena lakukan? Kat mana? Daripada soalan log 2Y, graf yang 2B ni, okay, kita gunakan ini. Kita kena jadikan persamaan Y sama dengan 4PX tambah 1. Y ini kena dalam bentuk log 2Y. Itu clue pertama kita yang kita kena lakukan. Tu awak tak perlu risaulah. Maka, daripada persamaan Y sama dengan 4PX tambah 1, kita kena letaklah log kedua-dua belah. Okey, konsep log ni, pertama, awak biasanya log 2 letak ke kiri, letak ke kanan. Nampak tak kat sini? Log 2Y, log 2. Okey. So, daripada sini, kita dah letak log 2 kiri dan log 2 kat kanan. Maka, daripada sini, untuk proses log ni, okay, kita bukan habis kat sini. Kita nak jadikan dia seakan-akan bentuk ini. Y, M, X tambah C. Tak nampak lagi. Tambah C dia tak nampak lagi kat situ. Log 2Y dah ada dah. Ini Y besar kita dah. Tak ada dah. Cuma sekarang ni X besar kita ni apa? Ni X besar kita ini apa? Daripada persamaan yang kita lakukan ini, awak kena jalankan beberapa proses prinsip log. Seperti mana cikgu tunjukkan sekarang. Okey, kenapa jadi macam ni? Log 2Y sama dengan log 24. Okey, log 24 tambah log 2PX tambah 1. Okey, so kenapa jadi tambah? Sebab prinsip log tu dah mengatakan kalau darab, kalau awak masih ingat lagi, apakah prinsip log ini? Okey, kalau darab, okay, kalau cikgu bagi log A, okey, dalam formula ini ada dalam exam nanti, awak jangan risau, adalah sama dengan log AM tambah log AN. Okey. So, ini yang kita pisahkan mereka kepada dua bahagian log. Yang pertama. Kedua, kalau ada apa-apa kuasa, okey, log 2PX tambah 1, okey, X tambah 1 ini, kalau awak lihat, X tambah 1 yang kat sini, boleh jadikan darab kepada log 2P. Jadi, ini ya. Okey, nampak? X tambah 1 boleh darab. Manakala log 24 ni sama dengan apa? Kalau kita lihat sini, cikgu dah susun balik. Log 24 tu adalah sama dengan 2. Macam mana cikgu dapat log 24 sama dengan 2? Sebab log 24 adalah bersamaan dengan log 2 kuasa 2. Betul? And then, 2 ni boleh bawa ke depan menjadi darab. Kuasa 2 tu lah maksud cikgu. So, log 2 Okay, so log 2 sama dengan 1. So, 2 darab 1 adalah 2. Sebab itu cikgu dapat 2 kat sini. Okay, faham Okay, kemudian kat sini kita lihat, cikgu rasa kat sini dah ada keserasian dia dengan Y sama dengan MX tambah C. Yang mana Y itu adalah log 2Y. Seperti mana soalan. Okay, log 2Y adalah Y. Okey, agak-agak X ni apa? Siapa tahu? X besar. Siapa tahu X besar tu sama dengan apa? X, okey. Y besar adalah log 2Y. Keserasian ya. Kita andaikan log 2Y. Okey.
Okey, X besar ni sama dengan apa? Kalau kita compare dua-dua persamaan ini. X besar. Siapa boleh beritahu cikgu? Log 2P. Salah. Dia X besar ni, awak kena lihat kepada yang ada X. X tambah 1. Itu dia punya jawapan dia. M log 2P. Okey, faham ni cikgu sengaja letak depan belakang terbalik ni. Supaya awak dapat bezakan. Cikgu memang sengaja meletak X tambah 1 kat belakang, kat depan log 2P. Macam itulah lebih kurang. Tapi jangan awak terus tangkap aja M tu X tambah 1. Tak boleh gitu sebab kena lihat juga. X ni kalau tengok yang mana ada X. X tambah 1 lah. Ini semuanya punya. So jadi soalan kita yang tadi kita minta, tulis X dalam sebutan X. So apa jawapannya tadi? Jawapannya ialah X besar adalah X tambah 1. Okey. Jadi itu soalan je lah. Baik. So kemudian kita tengok B. Cari nilai P dan Q. Kat mana nilai P dan Q tu? Kalau kita lihat kat sini. Sini Q. Q ni adalah pintasan. Kalau kita tengok daripada persamaan kita tadi. Pintasan kita C. Yang mana C tu adalah 2. Perasan tak? So logically C tu sama dengan 2. Juga sama dengan Q. Okey, itulah soalan je lah. So jawapannya Q sama dengan 2 lah. Kat situ. Baik. Kemudian P. Mana P? Log 2P ni kecerunan M sebenarnya. Tadi X besar, X tambah 1. Manakala M tu adalah kecerunan dia. Jadi apa kita buat? Melalui rumus M kecerunan Y2 tolak Y1. Ini M kita sekarang. Okey. Y2 tolak Y1. Gunakanlah titik 4, 14 dengan titik Q kita tadi. Okey, Q kita tadi ialah 0, 2. Gunakan titik ini untuk dapatkan kecerunan. Okey, ingat lagi rumus kecerunan dah tahu So, cikgu dah buat dalam bentuk rumus kecerunan ni dah susun. 14 tolak 2, 4 tolak 0. Jadi, nilai log 2P sama dengan 3. Adakah ini jawapan akhir kita? Log 2P sama dengan 3? Belum lagi kan? Belum. Okay, kita kena hapuskan log ni. Okay, cara nak hapuskan log ini, hapuskan cikgu pangkah je macam ni. 2 yang kecil kat bawah ni asas ni, kita pindah sana. Kita pindah sana, kita angkat dia. Okay, maksudnya kita pindah sana, 2 tu, kita pindah ke 3, kita angkat 2 kuasa 3. Maknanya 2 ni angkat 3 jadi kuasa. Sebab itu jawapannya P sama dengan 8. 2 kuasa 3, P sama dengan 8. Okey, ini contoh soalan kertas 1. Soalan nombor 3. Okey, ada apa-apa soalan tak? Buat masa ni? Boleh teruskan? Boleh Cikgu. Okey. Cikgu boleh, harap cikgu boleh. Boleh Cikgu harap modul yang cikgu bagi ni, okey, modul pertama, modul kedua tu sila buat untuk alfa, 5 alfa dengan 5 gamma. Cikgu dah ingatkan suruh hantar hasil kerja modul pertama minggu depan. Okey, minggu kedua, minggu satu lagi lah. Okey, untuk beta dengan harmoni, Cikgu Liu akan tentukan bila nak kena hantar. Okey, untuk tingkatan 4 pun kena buat modul pertama pada minggu depan kena hantar pada cikgu. Nanti mana tahu pengetua atau PKP nak tengok apa yang awak lakukan dalam masa persiapan peperiksaan SPM ini. Okey, jangan dengar saja apa yang cikgu ajar dalam kelas Awak kena juga menjalankan tugas assessment. Okey. Okey, now set soalan nombor 4 pula. Mari kita lihat soalan nombor 4 Tengok masing-masing modul ada. Okey, now. Pemboleh ubah X dan Y dihubungkan oleh persamaan Y sama dengan KX kuasa 3 dengan keadaan K ialah pemalas. Graf garis lurus yang diperoleh dengan memplot log 10Y melawan log 10X. Okey, seperti yang ditunjukkan dalam rajah 5A. Ini dia graf kita 5A. Sekarang ni paksi kita dah ubah kepada log 10Y.
dan baksi X kita ni dah berubah kepada log 10X. Supaya dari graf lengkung kita jadi satukan graf lurus. Okey, ada titik-titik yang tertentu dia bagi 04 dengan 3H. Kita kaji dulu. Baik, nombor 1 biasanya tukarkan persamaan Y kepada KX cos 3 kepada bentuk linear. Y sama dengan KX cos 3 kepada bentuk linear. Maknanya, Y yang sama dengan KX cos 3 ini adalah graf lengkung. Yang mana sekarang ni, dia dah ubah kepada graf garis lurus. Okey, apa clue yang pertama yang kita kena buat? Yang kita nampak kat sini, kita kena tukarkan log 10Y. Bukan tukar log 10Y. Kita kena tukar Y kepada log 10Y. Itu cerita dia. Okay, tak apa, kita tengok soalannya ini. Okay, seperti mana? Daripada Y sama dengan KX cos 3, untuk proses log ni sama, kiri kanan letaklah log. Tapi awak kena hati-hati. Tadi soalan nombor sebelum itu kita gunakan log 2. Yang ini kita gunakan log 10. Tak jelas sikit kat sini. Log 10. Cikgu copy paste soalan daripada tuan-tuan tahun lepan ya. Okey. So, maknanya kiri kanan persamaan ini kita kena letak log. Nampak tak? Ini dia. Okey. So, ini dia So, log 10Y kiri letak sebelah kiri, log 10 letak sebelah kanan. Seperti ini. Okey, kemudian apa kita buat? Okey. Tak habis lagi sebab persamaan ini tak nampak sangat dalam bentuk Y sama dengan MX tambah C. Kita tak ada lagi bentuk ini lagi. Tak nampak tambah C tu tak ada lagi kat kawasan ini. Yang ini. So, apa kita buat? Biasanya lah. Okay, dalam soalan log ni, kita pisahkan yang K darab X tu. Okay, tadi prinsip log cikgu dah terangkan. Tambah kalau darab jadi tambah. Kemudian kalau ada kuasa, macam ini kuasa 3, kita bawa ke depan darab. Okey, katakan kita dapat persamaan seperti ini. Cikgu sengaja tak susun. Y besar adalah log 10Y. Okay, Y besar adalah log 10Y. Tak ada masalah. Okey, X besar ni apa? Siapa beri cikgu X besar kita apa? X besar kita ni nak samakan dengan apa? Log 10X. Jelas kat sini lah. Dah ada lah. Log 10X. Kat sini pun dah ada lah. Log 10X. Cikgu sengaja tak susun depan belakang ni. So, jadi kat sini bila kita dah tentukan Y besar log 10Y, X besar log 10X, maka M kita sama dengan apa? Siapa tahu? 3. 3. Betul. 3. Yes, good. So, M besar sama dengan 3. Okay. Bukan M besar, maaf M kecerunan sama dengan 3. Okay, C pintasan sama dengan apa? Siapa tahu? 40K. Yes, very good. Bukan K tapi semua itu. Log 10K. Okay, good. Okay, dah faham lah tu. Okay, daripada soalan ini, okay, nombor 2. Cari pula nilai H dan nilai K. Maka kalau kita dah buat ketentuan M tadi apa? 3. C adalah pintasan. Kalau ikutkan kat sini, C dia kat sini lah. C dia. Okey, nampak tak? C dia kat sini sama dengan apa? 4. Okey, C dia sama dengan 4. C dia juga sama dengan log 10K. Jadi, okey, log 10K samalah dengan 4. Okey, seperti mana? Kalau kita nak dapatkan nilai K sahaja, apa kita buat? Hapuskan log 10 kecil yang kat sini, pindahkan kepada 4, angkat nombor 4 jadi kuasa. So, K sama dengan 10 kuasa 4. 10 kuasa 4 sama dengan apa 10,000 lebih kurang Awak kira gunakan kereta awak masing-masing. Okey, kemudian untuk dapatkan nilai H yang tertera kat sini. Ini H. Okey, gunakan dua titik ini 0, 4 dan 3H, kita jadikan kecerunan. Okey. So, kecerunan tadi sama M sama dengan 3. Maka, awak gunalah formula Y2 tolak Y1 bagi X2 tolak X1. Gunakan dua titik yang diberikan dalam gambar rajah. H dulu tolak 4. And then 3 tolak 0. Maka,
Algebra masing-masing, kiralah dapat tak H sama dengan 12. Yang algebra ni cikgu tak nak tunjukkan lah, boleh boleh cari sendirilah. Yang penting cikgu tunjukkan apa yang patut awak lakukan. Okay, menggunakan formula yang betul dan sebagainya. Yang algebra ni awak buat sendirilah jalan kerjanya. Tapi kalau tak faham, tanyalah. Cikgu macam mana dapat H sama dengan 12? Tanyalah. Tak apa, it's okay. Tapi dalam masa yang sama, tolong praktis algebra. Sebab cikgu tengok baru-baru ni peperiksaan kebanyakan murid tak dapat markah. Banyak markah yang sepatutnya dia algebra dia gagal. Itu kena hati-hati. Untuk dapat markah yang tepat, kena buat banyak latihan, banyak-banyak. Praktis algebra. Okey, seterusnya soalan B. Kita tinggal B tadi. B ni lain sikit. Dia tak ada kena dengan A rasanya. Soalan A kita tadi. Okey, ini soalan peperiksaan tahun lepas. Bukan tahun lepas. 2 tahun lepas ke apa lebih kurang. Okey, rajah 15B menunjukkan garis lurus penyuaian terbaik yang diperoleh dengan memplot Y per X melawan X kuasa 2. Okey, so maknanya ini dah lurus. Yang mana Y per X dengan X kuasa 2. Okey, dah lurus. Paksi Y dia dah Y per X. Paksi X tu jadi X kuasa 2. Ungkapkan Y dalam sebutan X. Tu je kot soalan je. Tak ada soalan lain. Nampaknya. Okey, nampaknya begitulah. Ungkapkan Y dalam sebutan X. Macam mana kita nak ungkapkan Y dalam sebutan X? Siapa tahu? Apa langkah pertama yang kita kena lihat kat sini? But always remember. Apa dia? Ada tanya siapa? Ini dia. Okey. Keturunan. Ya, keturunan. Ada keturunan, betul? Ada pintasan C, kena ada. Y besar ni mewakili apa? Y besar ni. X. Y per X. Yes, very good. Ini Y besar, Y per X. Good. Kalau paksi X besar, X kuasa 2. Okay, so apa kita buat? Gantikan dulu. Gantikan dulu. Mana Y besar, jadi Y per X. X besar, jadi X kuasa 2 lah. Kecuali kita tak dapat M dengan C. Agak-agaknya C ni apa kalau kita tengok pada graf? Siapa tahu? 5. 5 cikgu. 5. Okey, bagus. C tu 5. Keturunan ni macam dapat keturunan ni? Gunakanlah 2 titik yang diberikan di sini. Ataupun lebih ringkas kepada negatif Y per, negatif B per A. Tapi tak apa. Gunakan 0.5 dengan titik yang ini adalah 40. Awak boleh gunakan keturunan. Okey, iaitu Y2 tolak Y1 bagi X2 tolak X1. Peringkat awal ni lah ya. So, ini ya. Dah dapat lah keturunan tadi. C sama dengan 5, betul? Okey. Keturunan. Inilah dia. Okey, yang kita dah buat ni. Gunakan 2 titik tadi. Kira dapatlah yang persamaan Y per X sama dengan negatif 5 per 4 X kuasa 2 tambah 5. Okey, adakah jawapannya ini yang kita nak? Tanyalah. Apa dia nak? Ungkapkan Y dalam sebutan X. Sekarang ni belum lagi. Dia dalam bentuk Y per X. Dia nak satu Y saja sebelah kiri. Sama dengan apa? So, senang aja. Pembawa ni X. Awak pindah aja sebelah kanan. Jadilah 5X kuasa 5 per 4X kuasa 3 tambah 5X. Darabkan. Itu saja. Pembawah ni nampak Pembawah ni bahagi X kan? Yang Y per X. Kau pindahkan X ni dari bahagi pindah ke kanan. Jadi darab-darablah semua-semua yang ada di sini. Dapat tu dapat 5X kat sini. Ini X kuasa 3. Habis cerita. Ini yang dimasukkan dengan Y dalam sebutan X. Y1 saja sebelah kiri. Yang lain-lain tu apa jua bentuk X. Okey, itu maksud dia lah. Jangan tinggalkan jawapan kita yang kat sini dia mesti lengkap sampai sini. Kalau boleh lah. InsyaAllah. Okay, so remember apa nak buat. Seterusnya, mari kita lihat. Baik. Soalan nombor 5. Tengok modul masing-masing. Okey, soalan nombor 5, 6 dan 7 ni dah masuk kertas 2 punya soalan. Biasanya dalam bahagian B. 10 markah. Saya nak kamu buat soalan ini. Pasti dia walaupun dalam bahagian B pilihan. Daripada 5 soalan jawab 4. Okey.
So, saya harap semua orang jawab soalan ini dengan baik. Okey, ada dua jenis kemungkinan yang tak ada log, yang ada log. Okey, doa-doa lah yang tak suka log tu, yang tak ada log lah. Okey, tetapi cikgu tak pasti. Kemungkinan tahun ini ada soalan log. Okey, so cikgu bagilah 3 soalan berbeza. Satu yang tak ada log. Satu soalan tu ada log, soalan nombor 6. Yang nombor 7 tu dia menggunakan neutral log, LN. Itu kemungkinan besar tahun ni keluar neutral log. Kita tak tahu. Untuk SPM berhati-hati sebab tu cikgu bagi 3 jenis soalan hukum linear ini. Pertama, yang tak ada log. Soalan nombor 5. Kita baca baik-baik. Okey, untuk tingkatan 4 pun sama juga. Peperiksaan akhir awak kemungkinan besar ada log, tak ada log dan neutral log mungkin ada. Okey, jadual 1 menunjukkan nilai-nilai bagi dua pemboleh ubah X. Okey, dua pemboleh ubah X dan Y yang diperoleh daripada suatu eksperimen. Pemboleh ubah X dan Y dihubungkan oleh persamaan H tambah XY sama dengan 2K per X. Okey, ini persamaan tak linear. Okey, graf dia bengkang-bengkok, lengkung dan sebagainya lah. Dengan keadaan H dan K ialah pemalar. Okey, H dan K ni adalah satu nombor yang kita tak tahu nilai dia apa. Baik, dalam satu eksperimen, keputusannya dia bagi X, Y 1015, awak baca sendirilah. Okey, Y6.98 ini jadual 1. Berdasarkan jadual 1, bina jadual bagi nilai-nilai X kuasa 2Y. Alamak. Okey, so bermakna kita kena cari nilai baru untuk X 2Y. Okey, so macam nak kira tu? Kalau kita perhatikan betul-betul, X kuasa 2Y ni ialah 1 kuasa 2 darab Y, 6.98. Okey, kalau kita kira betul-betul ni, okey, ialah 1. Nampak kat kalkulator cikgu? Nampak Okey. Nampak. Okey, nampak So 1 kuasa 2 darab dengan Y. Itu maksudnya X kuasa 2, 1 kuasa 2 darab dengan Y. 6.98 darab 6.98. Jadi apa jawapannya? Jawapannya masih 6.98 lah. Okey. So maknanya kita buat table baru X kuasa 2 Y dengan jawapan di sini 6.98. Tulislah Okey, 6.98. Yang kedua, yang sebelah sini pula. Okey, 1.5 X kuasa 2 jadi kuasa 2 darab dengan 2.82. Jawapannya apa? 6.345. Tulis kat sini. 6.345. Okey, stop. Kenapa cikgu suruh stop? Perlu tak cari nilai-nilai lain? Carilah nilai lain. Tetapi kalau anda lukis table kat sini, ini satu kesalahan. Okey? Ramai yang buat macam ni. Jangan buat macam ni. Buat table baru. Macam cikgu buat ni. Lukis table baru. Okey, nilai-nilai tu cikgu dah kirakan. Kalau perhatikan betul-betul, nampak tak table ni? Okey. So, awak kira betul-betul dengan menggunakan data lama, buat table baru X dengan X kuasa 2Y seperti mana yang cikgu tunjukkan di sini. Alright? So, kiralah baik-baik. Tunjukkan table baru. Jangan conteng kat soalan seperti mana cikgu buat sebelum ini. Jangan buat macam ni. Dia tak kira markah. Tahulah mungkin tengah pemeriksa ni dikira lah juga kesian. Okey. Tapi ada setengah pemeriksa ni dia tak terima. Kalau awak conteng je table baru ni kat bawah macam ni. Dia nak table baru. Ini hati-hatilah kadang. Okey. So untuk peringatan murid-murid tingkatan 5 terutama nak SPM ini. Cikgu nampak ada yang menulis bawah table lama macam tadi cikgu buat. Okey, buat table baru macam cikgu ni. Ini dapat 2 markah lah table macam ni. Okey.
So, soalan seterusnya dia nak apa? Plotkan graf dengan menggunakan skala 2 cm kepada 0.5 unit pada paksi X dan 2 cm kepada 1 unit pada paksi X kuasa 2Y. Seterusnya, lukis garis lurus penyuaian terbaik. Maka, kena ada kertas graf. Okey, untuk malam ini, cikgu dah sediakan. Okey, nanti minta jasa baik semua yang mengikuti kelas cikgu ini. Okey, ni graf ni dah ada. Okey, cikgu dah tuliskan untuk awak semua. Okey, ini dia. Okey, nanti awak kena tunjukkan, siapkan modul ini untuk kita 5 dan kita 4. Tunjukkan pada cikgu minggu depan apa yang kita belajar hari ini. Inilah graf dia, cikgu dah tunjukkan. So, titik-titik ni dah tepat kepada nilai-nilai yang cikgu gunakan. Alamak, bunyi mercun pula. Kat sini kuat mercunnya. Okey, so titik-titik ini merujuk kepada apa yang dah diberi cikgu kira data tadi. Okey, ada satu data dia lari sikit. Kat mana titik inilah. Titik ini dia lari sikit. So maknanya ada satu titik dia lari sikit. Ini 3, 5, 5, 2, 7. Yang inilah titik ni. Okey, tak apa. Tapi kalau kita sambung semua titik yang banyaknya mengikutkan garis lurus itu, kita sambung baik-baik. Janganlah awak dia mesti lurus. So, ini dinamakan penyuaian terbaik. Cikgu, Ya, saya. bukan skala dia 2 cm kepada 1 unit ke cikgu? Yang betul. 2 cm kepada 1 unit. Betul. So, satu lagi 2 cm kepada 0.5 unit. Okey, awak gunakan graf nanti. Sebab cikgu punya graf nak tunjukkan kepada PowerPoint tak cukup. Tak cukup dia punya ruang dia. Jadi, ini contoh je. Nanti kalau awak nanti minta jasa lukis graf baik-baik. And then awak lukis seperti mana cikgu tunjukkan di sinilah. Okey. Tapi kat sini sebenarnya dah 2 cm. Kecil ni 1 cm. Kecil ni 1 cm. Kalau perhatikan betul-betul lah. Kalau betul-betul lah. Sekejap Okey, kita besarkan sikit. Dia kata X kuasa 2Y melawan dengan menggunakan skala 2 cm kepada 0.5. Betul lah? Ini 2 cm. Sini 2 cm 0.5. Satu lagi 2 cm kepada 1 unit. 2 cm kepada 1 unit. Ini mungkin salah sikit kat sini. Tapi tak apa. Cikgu nak lebarkan sikit dia punya graf dia tu supaya nampak. Nanti awak punya graf ikut skala dia ni lah. Boleh Okey, so yang pentingnya apa? Lukis graf ikut skala. Okey, yang pentingnya yang ini. Okey, sorry graf cikgu ni dia tak berapa cantik kalau tunjuk kat PowerPoint. Nanti awak lukis buatlah cantik-cantik seperti mana soalan ini. Okey, nanti. Okey, yang penting yang ini. C. Nilai H dan nilai K. Okey, untuk SPM baru-baru ini, cikgu tengok ramai, almost like 90% of you lukis graf baik. Betul. Tak ada masalah. Tapi bila nak masuk soalan C, ramai tak jawab. Patutnya dapat 5 markah, 6 markah kat situ. Rugi. Patutnya 10 markah. Tapi awak dapat hanya 5 markah. Ada yang 6 markah. Okey, ikut ke mana awak cari. Sebab C tak buat. Awak hanya lukis table dengan lukis graf. Okey, untuk bahagian C, kita nak cari nilai H dan nilai K. Okey, macam mana cari nilai H dan nilai K kita ni? Bagaimana? Okey, daripada persamaan tak lurus tadi, tak linear, H plus XY sama dengan 2K per X, maka kita jadikan H plus XY sama dengan 2K per X ni tak linear kepada linear. Caranya, tengok graf kita, kita ada X kuasa 2Y. Bermakna, pindah dulu H, jadi negatif H. Nampak H kepada negatif H. Kemudian, darab semua dengan X kuasa. Darab semua dengan X. So, dapatlah X kuasa 2. Faham Kita darab semua dengan X. Sebab kita perlukan X kuasa 2Y. Ini semua darabkan dengan X. Okey, so darabkan dengan X. Okey, so dapatlah X kuasa 2 kat sini. Tetapi yang lain pun darab juga dengan X. Itu ni dia. Akhirnya kita dapat bentuk dia seakan-akan bentuk ini. Bentuk linear. Okey. So ada masalah tak setakat ini? Baik, untuk masalah ini, apa kita buat? Tentukan Y dia apa, M dia apa. Yang penting C dia ni.
C dia adalah 2K. Okay? Kalau kita lihat kat sini, C itu adalah 2K. Dan kalau kita lihat daripada graf, C tu kena rujuk kepada graf. Pintasan tak nampak, sebab tu cikgu perkecilkan dia punya graf kat sini. C dia tu adalah di situ, 8.45. Okay. Graf ni dia meninggi. Okay, nanti awak tolong buat graf nanti. Tengok macam mana keadaan dia. Okay. So, apabila C sama dengan 8.45, C juga 2K. Okay. C juga 2K. So, jadi K kita sama dengan bahagi dengan 2. Sebab 2 pindah ke 8.45 sama dengan 4.225. Okay. Kemudian, kita lihat pula untuk dapatkan nilai H pula. Kalau ikutkan, H kita ni adalah negatif, apa? Negatif, M kita ni adalah kecurunan. Sama dengan negatif H. So, daripada graf kita ni, seelok-eloknya kita ambil titik pintasan. Okay, cikgu suka gunakan titik pintasan tadi. Iaitu kosong. Titik pintasan kita adalah 0 dengan 8.45. Okey, nak jadikan kecurunan. Ya? Okey, dengan ambil mana-mana titik yang kena pada kita punya, apa nama? Kena pada kita punya garisan kita lah. Kita ambil titik ni pun boleh. 1.5, ini titik ni lah. Ini titik ni ialah 1.5 X dengan 6.335. Okey, gunakan ini. 6.35 lah. So, gunakan dua titik ni, 0 dengan 8.45 dengan 1.5, cari kecurunan dia. Kecurunan dia, ingat tak formula dia apa? Harap-harap ingat Okey, kemudian cari kecurunan dia seperti biasa, dapatlah H1.4. Setuju? Setuju Okey, so kita tengok pula soalan nombor. Okey, setuju Okey, tengok soalan nombor 2 pula. Nilai Y yang betul jika satu daripada nilai Y tersalah catat semasa eksperimen. Ada tak nilai Y yang tersalah catat? Yang titik inilah terjauh lari ni. Okey, apakah nilai Y dia yang betul? Nilai Y yang betul ialah, okey, pada ini soalan mana ni? Nilai Y satu yang betul. Okey, nilai Y yang betul kalau kita lihat kat sini adalah 3.35. Nampak tak kat sini? 3.35. Sepatutnya nilai Y ni dalam kedudukan dia jauh kat sini, sepatutnya dia duduk kat sini. 3.35 kat sini sepatutnya. Itu yang kita letak X kuasa 2Y tu 3.35 Dia sepatutnya kedudukan dia di sini. Itu apa nilai Y dia yang betul. So maknanya kat sini nilai Y dia kat sini anggaran cikgu adalah nilai di sini adalah 3.35. Tapi kena ingat, ini bukan nilai Y. Ini adalah nilai X kuasa 2Y sama dengan 3.35. Seperti mana cikgu tunjuk yang kat sini. Jadi, apakah nilai Y yang betul? Awak ambil nilai X. X dia 3.5. Okey. X dia 3.5 kat sini. Okey, 3.5 lebih kurang. Kuasa 2. And then awak kira. Okey, 3.5 kuasa 2 sama dengan apa? Nanti awak pindahkan sebelah kanan. Dapat jawapan Y dia 0.273. Ini kena hati-hati sikit bila buat pengiraan. Jangan terus kata inilah nilai Y yang betul. Ini nilai X kuasa 2Y. Ini hati-hati. Okey. Ini soalan untuk soalan nombor. Cikgu. Ya, saya. Nak tanya kenapa cikgu ambil nilai 3.35 tu Maaf tak perasan. Oh, tadi. Sebab dia mengatakan ada satu titik tu tersalah catat. So, anggaran cikgu, inilah salah catat dia. Terjauh sangat, betul tak? Okey. So, sekarang ni, bila kita lihat, sepatutnya kedudukan ni sepatutnya berada di mana? Sepatutnya berada di sini. Okey? Kat situ. Tetapi, ini adalah untuk nilai paksi Y besar kita apa? 3.35. Hati-hati Okey? Tapi bukan jawapan kita 3.35. Hati-hati. Sebab ini paksi apa? X kuasa 2. X kuasa 2Y. Dia nak nilai Y kecil. Nampak tak? Jawapan dia nilai Y kecil ni. Bukan dia nak nilai Y besar. Y besar sama dengan X kuasa 2Y.
Tapi dia nak nilai Y kecil kat situ. Ini ramai orang tersalah. Nampak tak kat sini? Y kecil. So Y kecil yang ini. Faham tak? So, Faham cikgu. okay. So, nak dapat nilai Y kecil tu, kita nak tahu nilai X dia apa. So, daripada sini, titik yang kita dah pindahkan kat sini, okay, kita ambil nilai X dia yang di bawah ini, 3.5. Awak gantikan seperti mana cikgu lakukan di sini. Okay, and then terusnya, carilah nilai Y kecil tu dengan algebra pengiraan masing-masing lah. Faham Okey, faham cikgu. Terima kasih. Okey, tak apa. Nanti awak buat balik soalan ini. Cuba nanti tunjukkan kepada cikgu. Dengan gamma dengan harmoni tunjuk pada cikgu Liwa. Okey, yang mana 4 alpha dengan cikgu Liu juga. 4 beta dengan saya lah. Okey. Alright, so soalan ini kena buat balik tau. Cikgu, kita bincang-bincang ni, awak print soalan ini, tolong buat balik. Guna kertas-kertas betul. Buat masa ni lah Okey, so soalan yang seterusnya. Cikgu, apa julat untuk Y ya cikgu? Yes. Julat untuk Y. Oh, jawapannya apa? Saya dapat 0.2816. Boleh terima. Dia biasanya dalam dia biasanya dalam 0.03 julat dia. Maksudnya tolong contoh dia kalau ikut skema lah kan. Skema jawapan penerimaan ini dia dalam lingkungan 0.25 hingga 0.29. Jangan risau. Kalau you guys dapat 0.27 dalam lingkungan ini, kita terima lagi. Kalau you guys dapat 0.26, masih terima lagi. Kalau you guys dapat 0.28 something, kita boleh terima lagi. Jangan jauh sangat. Contohnya, awak dapat 0.4, tak lampau jauh lah. Itu salah lah. Tak boleh lah diterima. Okay? So, dalam skema nanti, bahagian permix itu bahagian permixer lah. Tapi, secara tepatnya, awak kena kira betul-betul lah. Especially bila nak melukis graf penyuaian terbaik. Ada yang terlampau, cikgu tengok baru-baru ni, SPM, ada yang terlampau sengit macam ni. Dia tu. Tak boleh lah. Sepatutnya macam tu. Okay? So, hati-hati So, awak buat balik sebagai latihan untuk persediaan SPM dan juga untuk tingkatan 4 persediaan untuk peperiksaan akhir. 2 minggu lagi. Okay? So, next question. Soalan 6. Okay, soalan 6 ni melibatkan log. Memang cikgu akan bagi satu tak ada log, satu ada log. Hati-hati So, biasanya soalan log ini ramai orang tak suka. Tapi cikgu cuba yang terbaik supaya awak boleh jawab dengan baik. Okay, jadual 1. Menunjukkan nilai-nilai bagi dua pemboleh ubah X dan Y yang diperoleh daripada suatu eksperimen. Pemboleh ubah X dan Y dihubung-kaitkan. Dihubungkan dengan satu persamaan Y sama dengan PX tolak 1. PQX tolak 1. Q tu kuasa X tolak 1. Dengan keadaan P dan Q adalah pemalar. Okey, ini jadual XY. Data yang diambil daripada satu keputusan eksperimen. Okey. So, soalan A. Plot log 10Y melawan X tolak 1 dengan menggunakan skala 2 cm kepada 1 unit pada paksi X tolak 1 dan 2 cm kepada 0.2 unit pada paksi log 10Y. Seterusnya, lukis garis lurus penyuaian terbaik. Okey, dalam soalan ni dia ada mention tak? Table. Buat jadual log 10Y dengan log 10 dengan paksi X tolak 1. Tak ada kan? Tetapi wajib buat table baru. Macam mana pun buat table baru. Okey. Jom kita tengok apa jawapan dia. Okey, cikgu dah tolong kirakan supaya nak cepatkan keadaan. Nanti awak buatlah masing-masing dengan okey, ini jawapan dia lah. Okey. So inilah X tolak 1 dengan log 10Y table. So ini lebih kurang 2 markah kalau awak buat table ini. Walaupun ni tak suruh buat table, tapi kita kena buat table. Okey, ini syarat untuk soalan ini. Senang dapat 2 markah. Baik, kemudian lepas itu menggunakan skala yang betul 2 cm 1 unit dan 0.2 unit pada pasti log 10Y, kita dapat graf. Okey, ni graf ni kecil lah, cikgu boleh lukis dengan baik lah. Okey, kat sini Okey, so daripada graf ini cikgu dah tolong lukiskan titik-titik yang diberikan menunjuk kepada satu garis lurus positif lah kecurunan yang positif. Baik, maka daripada soalan ini sini saja dah 5 markah kalau buat dengan baik. Tapi cikgu nak ingatkan sebab ramai orang lukis betul.
Tapi masalahnya untuk budak SPM budak-budak SPM yang akan bakal mengambil peperiksaan ni, okey, ramai tak tulis ini. Kita tengok mana tak tulis apa? Paksi tu paksi apa? Paksi tu dia paksi apa? Ni log 10Y. Okey, ini X tolak 1. Ramai tak wujud ni. Ini kalau tak tulis log 10Y ini X tolak 1, dia tolak 1 markah. Tolong mesti lengkap skala betul, ikut apa yang diberi. Okey, 2 cm kepada 1 unit pada paksi log X tolak 1 dan X tolak 1 ni 2 cm kepada 0.2, betul. Lepas tu 2 cm kepada 1 unit, betul. Cikgu dah tunjuk ni Okey, cuma ramai yang tak tulis apa nama paksi. Tapi dalam exam baru-baru ni cikgu bagi jugalah markah. Macam mana pun nak ingatkan ke orang supaya nanti jangan buat macam tu lagi. Okey, so bila dah jawab 2 soalan ini, table dah ada, graf dah ada, 5 markah. Okey, yang ini yang cikgu macam cikgu mention untuk budak SPM percubaan baru-baru ini, dia tak jawab soalan yang seterusnya. Dia cuma jawab graf dengan table saja. Soalan seterusnya ini je nak. Tak tahu kenapa orang tak suka kot untuk soalan B ni. Tapi jangan risau. Awak ikut aja apa cikgu tunjukkan ini. Soalan B ni tak susah mana. Biasanya dia suruh cari nilai pemalar lah. P dan nilai Q. Okey. So, untuk ni biasanya daripada tak linear, persamaan tak linear, jadikan persamaan linear. Dia tak suruh kita cari, tapi kita kena cari. Ini markah. Okey. Buat daripada linear tak linear. Baru-baru ini pun soalan percubaan SPM, dia kata daripada, dia tak suruh pun kita cari garis linear tak linear kepada garis linear. Ramai tak buat. Sebenarnya kena buat juga dalam soalan ini. Contohnya untuk log Y sama dengan P Q X log 1 ni, jadikan dalam bentuk linear. Clue dia log 10 seperti mana dalam graf kita. Okey. So, letaklah kiri kanan seperti mana kita belajar tadi tentang log. Letaklah kiri kanan log 10. Okay. And then kita pisahkan yang sebelah kanan kepada tambah. Sebab darab tu jadi tambah. Kalau ada kuasa, kita bawa ke depan. X tolak 1. Kat sini kita nampak, ada tak similarity dia dengan Y sama dengan MX tambah C? Ada. Yang mana log 10Y tu adalah Y. X ni apa? X tolak 1. Seperti mana gambar raja pun X tolak 1. M apa? Siapa beritahu cikgu M ni apa? Log 10Q dan C adalah log 10P. Apa tak? Faham tak? Takat ni. Okey, tentang log ni lah. Nanti awak ulang balik lah latihan ini. Buat sendiri So, bermakna C kita ni adalah log 10P. Yang mana nilai C kita ni, mana kat nilai C kita ni, ambil daripada table lah. Graf kita lebih kurang kat sini. Nilai kat sini cikgu buat anggaran lah sebenarnya. Tapi dalam graf awak boleh baca dengan baik. Lebih kurang 0.53. Okey. Itulah dia. Okey. Kata ada julat dia mungkin boleh terima 0.52, 0.51 boleh terima lagi lah. 0.54, 0.55 boleh terima lagi lah. Jangan jangkau sampai 0.8. Itu tak boleh lah. Okey. So, seterusnya nak dapatkan nilai P ni tak habis lagi ni. Dapatkan nilai P ni, kita buat malah macam tadi, hapuskan log ini, tinggallah 10 yang kecil kat bawah ini, kita pindah sana, angkat 10 kuasa 0.53. Okey, so tekanlah calculator. Apakah 10 kuasa 0.53? Jawapannya P 3.388. Okey, itu jawapan P lah. Okey, untuk Q. Q kat mana? Macam biasa, kecerunan. Q kita ni adalah M. Ambillah mana-mana titik. Cikgu lebih suka ambil titik pintasan ni dulu. Pintasan ni adalah 0 dengan 0.53. Kemudian cikgu cari satu lagi titik yang kita catat, yang kena pada garisan kita. Jangan ambil yang tak kena pada garisan. Sebab ini orang kata garis lurus penyuaian terbaik. Maka yang titik yang pertama yang kita catat itu kita gunakan juga lah, tak ada masalah So ini 3 dengan 1.40. Okey. Baik, gunakan dua titik ini, carilah kecerunan. Okey, so sekali lagi kita dapat nilai kecerunan 0.29. Tetapi oleh kerana soalan dia nak Q dan ini pun ada log,
Kita batalkan log 10 pindah sana menjadi 10 kuasa 0.29, kita dapat nilai Q sama dengan 1.95. Takat ni faham Okey, soalan nombor B2 pula Okey, B2 ni awak kena hati-hati. Dia suruh kita cari nilai X apabila Y 15.85. Maka oleh kerana graf kita ni log dalam bentuk log 10, okey, log 10Y, Y kita dia bagi 15.85. Oleh kerana itu, kita kena jadikan dulu log 10 15.85. Kira tu dulu, dapat 1.2. Lepas tu kita buat catatan 1.2 di sini Okey, nampak tak apa cikgu buat ni? Ada garis. Tunjukkan garis putus-putus ni dalam graf. Buatlah garis putus-putus macam cikgu ni. Ada peta ke bawah X. Dapat nilai apa yang kat bawah. Paling bawah ni 2 point something. Cikgu tak nampak situ. Tapi nanti awak buatlah lukis graf. Okey, lebih kurang 2.35 kot kat sini. Okey, daripada bacaan lah. Okey, kalau bacaan sini lebih kurang 2.35. Tapi hati-hati, ini bukan nilai X. Ini adalah paksi X tolak 1. Sebab itu cikgu tulis X tolak 1 sama dengan 2.35. Apakah nilai X? Pindahkan saja negatif 1 jadi positif 3.35. Setakat ni faham tak? Senyap aja, risau cikgu. Okey? Faham cikgu. Bolehlah. Okey, Okey, tapi kalau tak faham nanti awak boleh ulang rekod ni. Cikgu akan masukkan malam ni jugalah YouTube dalam YouTube. Okey, last question. Okey, tadi soalan tak ada log. Nombor 7 ni soalan log. Nombor 6 ni soalan log. Nombor 7 ni soalan dia pelik sikit. Kemungkinan besar keluar soalan ini. Apa dia? Okey, ni cikgu kena terangkan lah. So, kita dah pukul berapa ni? Tak apa, kita lebihkan masa sikit untuk habiskan soalan ini. Okey, ini dia soalan dia. Jadual menunjukkan nilai-nilai bagi dua pemboleh ubah X dan Y yang diperoleh. Daripada satu eksperimen, pemboleh ubah X dan Y dihubungkan oleh persamaan Y sama dengan A. Ini apa maksudnya? Eksponensial. B kuasa B, X tolak 5 kuasa 2. Okey, hati-hati eksponensial ni macam mana pula? Okey, sebab kita buat latihan tak ada pernah kena ada eksponensial. Tapi dalam exam tiba-tiba pula ada eksponensial. Itu jahatnya ADMAT ni. Sebenarnya ada latihan eksponensial ni. Cuma dia tak banyak dalam buku teks lah. Okey, so data yang diterima dalam soalan XY ini daripada hasil daripada eksperimen. Okey, nombor 2. Dengan menggunakan skala 2 cm kepada 1 unit pada kedua-dua paksi. Plot neutral log. LN ni neutral log nama dia. Dia log tapi dia neutralkan log tersebut menjadi lebih halus. Log tapi jadi halus sikit. Okey, itu maksud je lah. Kalau nak terang pasal neutral log ni panjang cerita dia. Makan satu hari juga So, tapi awak fahamkan ni LNY melawan X tolak 5 kuasa 2. Okey, maknanya paksi yang kita nak lukiskan ada launch Y. Okey, ada launch Y dengan paksi yang X ni jadi X tolak 5 kuasa 2. Okey, so macam biasa kena ada table. Cikgu dah kirakan sekali. Okey, ada tak kalkulator awak LNY ni? Ada kan? Bagi awak kirakan lah nanti launch. Sekejap Ada kan launch Y ni kan? Kat sini sebelah log ni aje. Ni launch. So kalau kita tengok pada data lama, okey 0.22 ni awak tulis 0.22 launch Y sama dengan negatif 1.514. Okey, yang lain tu awak kira sendiri lah Sebab dalam table kita tu, okey, cikgu dah tolong bagi jawapan. Awak boleh screenshot je lah kat sini. Nanti awak tolong buat Lepas itu menggunakan 2 cm kepada 1 unit pada kedua-dua paksi plot. Okey, ini dia. Cikgu dah lukiskan. Taklah berapa cantik sangat. Ada 2 titik tu lari sikit lah. Dia mengikut apa yang kita dapat daripada data yang table baru ni So dia lurus. Cuma kena buat penyesuaian terbaik. Okey, so kalau ikutkan ini jawapannya lah. Ada satu titik tu seimbang. Dia berada di atas garis. Ada satu titik tu berada di bawah garis. Ini kira seimbang lah. Okey. Dan pintasannya jatuh pada lebih kurang 2.7 atau 2.6 kat situ pintasan dia. Baik. Soalan seterusnya. Setelah kita dah lukis table. Dan kita dah lukis graf. Apa kita lakukan seterusnya? Carilah nilai-nilai pemalas. Seperti A dan B. Okey. So macam nak cari? Now.
always remember soalan dia, hukum linear ini mesti cari dari persamaan dari tak linear kepada persamaan linear. Okey, apakah persamaan tak linear? Inilah persamaan tak linear kita Okey. So, daripada persamaan tak linear kita ni, kita nak jadikan dalam bentuk linear. Okey. So, daripada bentuk linear ni, clue kita adalah launch Y. Okey, sama macam log lebih kurang, kita letak kiri kanan launch Y sama dengan launch A, E, B, X tolak 502. Okey. Begitu juga kalau kita lihat dalam log, kalau A darab E ni, okey, ni A darab E ni, kalau kita perhatikan tengok betul-betul, A ni darab dengan E, pasal okey. So, dalam log kalau darab dia boleh jadi tambah. Dia lebih kurang sama. Okey. Now, sekali lagi. Alright. So, sekali lagi, kalau ada kuasa kat launch E ni ada BX tolak 1502, kita boleh bawa turun semua ke depan. Okay, ini macam log juga. Okay, so seterusnya dah settle kot ni. Okay, ada tak similarity dia tu? Okay, ingat apabila launch dengan E bertemu, kalau kita guna calculator lah kan, launch darab E, dia akan jadi 1. Logik dia kat sini sekali lagi. Tak kira macam mana pun. Okey, dalam formula, dia tak ada dalam formula. Dia cuma kalau launch E, dia akan jadi 1. So, ini kali 1 lah. Okey, konsep dia akan jadi 1. Okey, so dapatlah persamaan ini yang seakan-akan Y sama dengan MX tambah 5. Yang mana Y besar adalah launch Y. X besar adalah X tolak 5 kuasa 2. So, maknanya M dia apa? M dia adalah keturunan B. Betul tak? Okay. C dia apa? C dia. Siapa tahu C dia? C dia adalah launch A. Dia neutral log. Kita panggil, nak sebut neutral log panjang sangat, kita launch lah. Macam launch rocket tu kan. Okay, launch A. Okay. So, maka sini macam biasa, carilah keturunan. Kalau nak cari keturunan dulu boleh. Atau nak cari pintasan. Sebab C adalah launch A. Yang mana sekarang ni kita lihat kat sini lebih kurang negatif 2.75 kot. Kalau baca graf awak sendirilah, kalau awak lukis lebih kurang negatif 2.75. Maka macam mana nak dapat A? Okey, nak dapat A, caranya hapuskan launch ini, awak letak E eksponensial kuasa negatif 2.75. Okey, ingat macam tu je lah. Okey, kalau kita ada launch katakan A ataupun sama dengan B, maka A kita adalah E kuasa B. Ini khas untuk neutral log punya formula. Okey, satu lagi, launch E sama dengan 1. Okey, itu satu lagi lah. Okey, formula dia lah Okey, so ini boleh guna calculator. Ada tak calculator tu E? Kita tengok masing-masing calculator. Ada E. Cikgu tak nampak calculator cikgu ni. Ni ada ni. Okey, ada kat sini. Awak shift E. Ada kan? Ni shift E. Lepas tu awak tulis negatif 2.75. Okey, jawapannya ialah 0.0639 ataupun dah 3 angka bererti 0.064. Alright. So, dah dapat nilai A. Kemudian untuk nilai B, kecerunan. Kecerunan ni senanglah sebab M dia sama dengan B je. Okey, M dia sama dengan B. Maka awak ambil mana-mana titik. Kesukaan cikgu suka ambil titik pintasan. Yang mana titik pintasan tu adalah 0 dengan negatif 2.75. Dan satu lagi titik kita nak kena ambil. Titik tu kena pada garis. Sinilah. Jangan, tak payah jauh-jauh. Sini pun boleh. Sini pun boleh mana-mana titik. Tapi cikgu tak suka jauh-jauh sangat. Ambillah titik yang pertama itu. 0.71. Okey, 0.71. Dengan negatif 1.51. Hati-hati Okey, so kita gunakan kecerunan yang konsep. M sama dengan B. Masuk dalam formula kecerunan. Kira betul-betul. B sama dengan 1.746. Boleh ni tolong buat nanti. Tolong buat. Ini cikgu dah tunjukkan. Kemudian kita jangan lupa soalan nombor 3. Nilai X. X apabila Y sama dengan 74. Okey, masalahnya kita kena guna graf
Y tak ada, cuma ada launch Y. So apa kita buat? Dapatkan nilai launch 74 lah. Okey, sama dengan 4.3. Lepas tu awak highlightkan, tolong buat satu garis putus-putus macam mana cikgu buat kat sini. Okey, ini nilai untuk 4.3. Okey, kemudian awak lukis ke bawah, buat garis putus-putus. Okey, nilai yang berada di X itu ialah kat mana? Okey, di sini. Okey, iaitu lebih kurang, tak silap cikgu, 3.75 Okey, so 3.75 bukan nilai X lagi. Ia adalah pada paksi X tolak 1502. Sebab itu cikgu bagi ni dulu. And then awak kira lah. Okey, punca dulu. And then tambah. Okey, ini jalan kerja dia lah. Yang lain tu awak cuba dapatkan nilai X dia dengan gunakan algebra masing-masing, operasi masing-masing. Okey, so ada apa soalan mana-mana tak? Okay, so get ready untuk SPM. Kemungkinan besar kalau soalan hukum linear ni ada neutral log. Mungkin dalam kertas 1, mungkin kertas 2, cikgu tak tahu. Tapi awak kena ready lah. Sebab itu nanti ada lagi latihan macam ni lagi dalam masa yang ini secara ringkasnya lah. Cikgu akan bagi latihan hukum linear lagi. Awak jangan risau. Alright, so itu saja untuk malam ini. Ada apa-apa soalan tak rasa-rasanya? Setakat inilah. Tak ada Tak ada Okey, so tak ada Okey, tak apa. Ni rekod. Nanti kalau tak faham ulang balik. Kalau tak faham juga rekod, awak tanyalah cikgu ke apa-apa ya. Cuma untuk malam ini dan malam seterusnya hari Jumaat cikgu akan buat lagi buat lagi dapat tak link kehadiran? Okey, cikgu akan buat lagi apa nama? Kelas tambahan ini setiap hari Jumaat. So get ready Form 4 and Form 5 lah. Okay, tu kita combine semua orang dalam satu masa sebab kita bincang dulu Form 4 dulu sampai murid Form 4 habis exam nanti kita boleh concentrate dengan budak-budak Form 5 pula Okay, itu saja itu saja untuk malam ini. Okay, jangan lupa isi link kehadiran. Dan kita akan jumpa lagi online pada minggu hadapan lah, hari Jumaat. Okay, itu saja. Kalau apa-apa nak tanya soalan, boleh tanya dalam WhatsApp cikgu ataupun jumpa cikgu dari sekolah. Okay, sekian, terima kasih. Bye-bye. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Sama-sama. Sama-sama. Terima kasih cikgu. Bye. Bye. Okay, terima kasih semua. Bye-bye. Jangan lupa isi link. Okay, thank you semua. Alright, bye-bye. Okay, thank you. Alright. Okay, cikgu off Cikgu off secara auto di sini. So, semua akan keluar. Alright, jangan lupa isi link yang lain. Terima kasih. Bye-bye.